Jom kawan-kawan tanya Cikgu Syarul. Assalamualaikum Cikgu Syarul. Waalaikumsalam. Ya. Boleh saya tanya? Boleh. Mengapakah program Galeri Madani diadakan? Oh, program Madani diadakan di sekolah bagi memberi peluang kepada murid-murid untuk lebih memahami dan menghayati konsep Malaysia Madani melalui pengalaman pembelajaran yang lebih mendalam. Nanti di galeri ini murid-murid akan dapat melihat bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan masyarakat kita pada hari ini. Jadi murid-murid juga boleh mengambil pengajaran tentang sejarah negara, tentang tokoh-tokoh negara yang telah memberi sumbangan yang sangat besar untuk membina negara kita ni. Jadi galeri ini adalah salah satu tempat di mana murid-murid boleh belajar tentang nilai-nilai yang membentuk negara kita pada masa kini. Jadi banyaklah perkara-perkara penting yang boleh membentuk masa depan, terutama murid-murid dengan lebih baik. Okey, terima kasih Cikgu Syarul. Sama-sama. Peradaban kita bangunkan, bina kota dunia insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak berdiri, bangunkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat. Dan murid-murid yang saya kasih sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Baik, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul pada hari yang penuh bermakna ini bagi merasmikan peluncuran Galeri Malaysia Madani di sekolah kita. Pelajar amalkan sikap positif dan bantu sesama kita supaya dapat hidup dalam suasana yang penuh kasih sayang dan menghormati antara satu sama lain. Assalamualaikum Cik. Siapakah yang memperkenalkan Malaysia Madani? Perdana Menteri kita yang ke-10, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Anwar Ibrahim. Okey, terima kasih Cik. Salihah. Ya Bashir, ada apa? Boleh bagi tahu tak bilakah Malaysia Madani diperkenalkan? Boleh. Malaysia Madani diperkenalkan pada tahun 19 Januari 2023. Betul tak Bashir? Betul? Okey. Terima kasih. Sama-sama. Jom kawan-kawan, kita tanya Cikgu Ahmad Rashidi pula. Cikgu Rashidi, boleh tak Cikgu bagi salah satu maksud Malaysia Madani? Ya, A bagi hormat. Okey, hormat ialah kita kena menghormati kaum lain. Okey, Malaysia kan ada berbilang kaum. Okey, Melayu, Cina, India, lepas tu Kadazan, semua ada kan. So kita kena menghormati kaum-kaum lain supaya negara kita aman dan damai. Okey, terima kasih Cikgu Ahmad Rashidi. Okey. Madani.